Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izin dan rahmatnya kita dapat bertemu pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pertemuan yang lepas kita bincangkan surah Al-Kautsar yang merupakan salah satu surah-surah yang terpendek yang biasa kita baca, yang mana surah ini merupakan satu motivasi yang Allah Subhanahu taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berhadapan dengan ejekan, Nabi berhadapan dengan mental harassment daripada penduduk Mekah yang cuba untuk membunuh karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan serangan peribadi yang melibatkan keluarga Nabi sendiri, iaitu selepas kematian anak Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah, yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terputus. Disebutkan sebagai batara Muhammad, terputus Muhammad. Lalu Allah Subhanahu taala menempelak golongan yang menjatuhkan emosi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gerakan dakwah ini, yang menyatakan, wahai Muhammad, kamu tak payah bersedih. Orang ejek kamu ni sebenarnya mereka lah terputus daripada rahmat Allah. Sedangkan Allah SWT memberikan in a'tainakal kautsar, memberikan ganjaran, memberikan orang panggil anugerah yang cukup besar kepada kamu. Anugerah bukan saja dekat dunia, malah anugerah yang besar, sehingga mana anugerah ke hari kiamat nanti. Inilah satu motivasi yang diberikan oleh Allah SWT untuk cool down Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi cabaran, mihnah dan tribulasi dalam medan dakwah. Dan ini kita nak sambung perbincangan kita dalam penghayatan ataupun tadabbur surah Al-Ma'un, iaitu surah selepasnya. Surah Al-Ma'un ini merupakan surah-surah yang biasa kita baca, yang mempunyai 7 ayat. Jom kita perkenalan dulu dengan identiti surah ini. Nama surah Al-Ma'un. Nama surah dinamakan surah Al-Ma'un berdasarkan beberapa asar. Bahkan terdapat 5 nama lain bagi surah ini yang digunakan dalam kitab-kitab tafsir dan ulumul Quran. Kita biasa dengar Al-Ma'un dia, rupanya ada 5. Ada 5 nama lain daripada surah Al-Ma'un ini yang digunakan dalam kitab-kitab tafsir dan juga ulumul Quran. Di antaranya nama disebutkan sebagai surah Ar-Ra'aita. Mengambil perkataan pertama, Ar-Ra'aita, surah Ar-Ra'aita. Yang kedua, Ar-Ra'aita alladhi, surah Ar-Ra'aita alladhi. Ambil ayat pertama dan ayat kedua. Yang ketiga dinamakan juga sebagai surah Ad-Din, surah Ad-Din. Dinamakan juga yang keempat, dinamakan juga sebagai surah At-Takzib, surah At-Takzib. Dan yang kelima dinamakan juga sebagai surah Al-Yatim, kerana terdapat perkataan yatim di dalam surah ini. Dinamakan surah ini disebutkan oleh Ibn Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Kata Ibn Ashur, ada 5 nama lain daripada surah Al-Ma'un yang biasa kita sebut. Ahli tafsir mengaitkan surah ayat terakhir dalam surah ini, iaitu wa yamna'unal ma'un, dengan kewajaran surah ini dinamakan sebagai surah Al-Ma'un. Jadi ulama mufassirin mengambil ayat yang terakhir wa yamna'unal ma'un untuk dinamakan sebagai nama surah bagi surah ini. Kerana dia tidak terdapat dalam surah-surah lain. Kerana perkataan
Ma'un ini tak ada dalam surah-surah lain. Tak ada. Ar-Ra'd ada dalam surah lain. Ad-Din ada dalam surah lain. Kan? Jadi dinamakan kerana dinamakan Al-Ma'un kerana tak ada perkataan lain yang terdapat dalam Al-Quran yang menyebut sang sebab Al-Ma'un. Menurut Wahabah Zuhaili, dinamakan Al-Ma'un kerana di akhir surah ini Allah Subhanahu wa taala mencela golongan yang enggan memberikan Al-Ma'un. Al-Ma'un bermaksud seperti orang yang melalaikan salat dan kaum munafik. Al-Mubarrid dan Az-Zarrat mendefinisikan Al-Ma'un sebagai sesuatu yang bermanfaat. Jadi Wahab Zulai kata Al-Ma'un ini kerana keengganan golongan untuk memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan dan juga orang-orang yang melalaikan salat. Baik. Di manakah surah ini diturunkan? Surah ini dalam kategori Al-Makkiyah. Al-Makkiyah iaitu surah-surah yang diturunkan di Mekah. Pada pandangan majoriti ulama seperti Al-Atta, Jabir dan salah satu pandangan daripada Ibn Abbas. Menurut pandangan kedua daripada Ibn Abbas, Qatadah dan beberapa ulama lain, surah ini merupakan surah Madaniyah. Sebahagian ulama ada antara Qatadah menyatakan surah ini surah Madaniyah. Ini disebut oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi. Pendapat ini disokong oleh Dr. Wahbah Zuhaili yang menukilkan pandangan oleh mufassirin bahawa sebahagian surah ini diturunkan di Mekah yang mengenai Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ni kita pernah sebut nama dia sebelum ni. Dia merupakan pemuka-pemuka Quraisy, tokoh-tokoh besar Quraisy yang menyatakan, salah seorang menyatakan Nabi ni Al-Abtar, terputus. Kita bincang sebelum ini Al-As bin Wa'il ini. Yang mengenai Al-As bin Wa'il dan sebahagian yang lain yang diturunkan di Madinah, iaitu mengenai Abdullah bin Ubay. Dia kata sebahagian ayat yang diturunkan mengenai Al-As bin Wa'il ni turun dekat Mekah. Dan sebahagian ayat lain dalam surah Al-Ma'un ini yang membincangkan tentang Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay siapa dia? Abdullah bin Ubay ialah kepala munafik yang berada di Madinah. Kan? Sebab tu golongan munafik ni dia lahir di Madinah. Di Mekah dia tak ada lagi golongan munafik. Tapi golongan munafik ni berada di Madinah. Sebab yang cerita tentang perangai orang-orang munafik yang fawailul lil musallin, yang celakalah bagi orang-orang yang salat, iaitu salat mereka dalam kataan yuraun, menunjuk-nunjuk. Surah ini diturunkan selepas penurunan surah At-Takasur dan sebelum surah Al-Kafirun. Jadi sebahagian ulama menyatakan 3 ayat awal diturunkan di Mekah dan 4 ayat seterusnya diturunkan di Madinah. Bilangan ayat surah ini mengandungi 7 ayat menurut Mushaf Kufah dan Basrah. Manakala baki ulama berpandangan bahawa bilangannya adalah 6. Perselisihan jumlah ayat ini berdasarkan ayat yang ke-6 dikira sebagai satu ayat oleh Mushaf Kufah dan Basrah. Dia mengandungi 25 kalimat, 125 huruf. Baik. Tertib surah. Surah ini merupakan surah yang ke-107 dalam tertib Al-Quran. Dalam 114 surah, dia pada surah yang ke-107. Manakala tertib nuzul, tertib penurunan Al-Quran ini, dia merupakan surah yang ke-17 berdasarkan surah Makkiyah selepas surah At-Takasur. Bila sebut surah yang ke-17, dia merupakan di antara awal-awal surah ini diturunkan. Awal-awal surah ini diturunkan. Baik. Ada fadilat tak? Maka sebagian ulama menyatakan apabila dikaji tak ada fadilat-fadilat tertentu berkaitan surah Al-Ma'un ini. Munasabah surah. Terdapat kaitan yang jelas di antara surah ini dengan surah sebelumnya.
Dalam intipati kandungan ayat tentang golongan kafir yang mendustai hari kebangkitan dan hari pembalasan serta peringatan Allah kepada golongan munafik yang mengabaikan salat, iaitu golongan yang beramal bukan niat kerana Allah tetapi untuk dipertontonkan amalan mereka dan salat mereka kepada khalayak yang ramai. Ini cerita dari orang munafik. Keterikatan kedua-dua surah ini adalah berkisar tentang 3 aspek, iaitu surah Quraisy yang berkisar tentang celaan Allah terhadap golongan kufar dengan segala nikmat yang Allah SWT berikan, perintah Allah untuk beribadat semata-mata, dan hitungan Allah SWT berkaitan nikmat yang diberikan kepada golongan Quraisy. Ayat seterusnya iaitu surah Al-Quraisy. Allah ceritakan nikmat yang Allah berikan kepada golongan Quraisy ini. Banyak sangat kelebihan yang Allah SWT berikan kepada golongan Quraisy ini, tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut. Sedangkan perintah Allah apabila diberikan nikmat, fasalli li rabbika wanhar, maka itu kita sebut ni tentang menunaikan salat dan juga sembelihlah binatang korban, memberi makan kepada orang-orang miskin dan juga sebagainya. Dan surah Quraisy Allah cerita tentang Allah berikan keselamatan kepada orang Quraisy ini untuk rihlat syita'i wasaih, berdagang. Orang Quraisy ini di antara kaum yang digeruni, direspek. Kenapa mereka respek? Kita tahu perjalanan ekonomi penduduk Jazirah Arab ketika itu adalah perdagangan, ekonomi. Mereka berdagang daripada timur ke barat. Dan apabila melakukan perdagangan dan perjalanan yang panjang ini, banyak sekatan-sekatan, bukan saja sekatan, malah rompakan-rompakan yang berlaku di tengah jalan, yang merampas harta-harta peperangan, harta-harta perdagangan ini. Tetapi apabila golongan yang sentiasa menunggu peluang untuk merampas dagangan barangan rampasan perang ini ataupun perdagangan ini, masyarakat Arab ketika itu bila tengok nama pelik dia, tengok nama pelik Mekah, mereka tak berani. Sebab apa mereka tak berani merampas dagangan orang-orang Mekah? Kerana kita akan tengok nanti, orang-orang Mekah ini bukan saja merupakan pemimpin di kalangan bangsa Arab, malah mereka disegani kerana apa? Mereka di antara orang-orang yang berpegang teguh pada agama yang diwarisi oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Orang Quraisy di antaranya mereka respekkan apa? Kerana mereka menjaga agama. Mereka membawa imej agama, bukan saja imej politik mereka, malah mereka membawa imej agama sehingga mana dihormati. Macam sekarang lah, orang kan hormat golongan agama. Sebahagiannya menggunakan topeng agama untuk mendapat populariti, untuk mendapat orang panggil sanjungan. Dan inilah yang berlaku oleh orang-orang Quraisy, menggunakan agama untuk memastikan yang pertama kekuasaan politik mereka, nombor 2 dari segi ekonomi mereka. Mereka sanggup gunakan agama untuk memastikan kekuatan ekonomi politik mereka tidak terjejas. Sebab itu Allah kata Allah berikan perlindungan kepada orang-orang Quraisy dalam surah Al-Quraisy, tapi mereka ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan penelitian terhadap tema yang diketengahkan dalam surah ini, dapat disimpulkan bahawa objektif utama adalah memberikan penekanan tentang akhlak mereka yang mendustakan agama dan peringatan buat orang mukmin agar memelihara hak agama. Jadi yang kita tengok ini ialah akhlak mereka yang mendustakan agama dan peringatan bagi orang mukmin agar menjaga hak agama Allah SWT. Baik, saya nak sambung tuan-tuan. Saya sebut tadi bagaimana ayat ini diturunkan di antara surah-surah yang awal diturunkan di Mekah, iaitu surah yang ke-17. Jom kita sama-sama kita letakkan pandangan kita, pemerhatian kita, mungkin kaki dengan minda kita dalam mungkin dari suasana Mekah di awal era dakwah Nabi di permulaan. Fasa penurunan surah Al-Maun ini masih lagi dalam fasa dakwah secara sembunyi-sembunyi, iaitu pasal awal dakwah, kerana dia awal dalam 17 surah yang awal diturunkan. Mekah terkenal, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab sirah, di antaranya mungkin tuan-tuan boleh beli satu kitab sirah yang menarik dan memenangi pertandingan sayembara penyusunan sirah yang terbaik.
iaitu yang dikarang oleh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang disebut sebagai Ar-Rahiqul Mahtum. Dan banyak kan sudah banyak diterjemah dalam bahasa Melayu. Di antaranya daripada penerbitan Yadim. Dalam Ar-Rahiqul Mahtum, Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri malah dalam semua kitab-kitab sirah, di antara Fiqhus Sirah Syekh Ramadan Al-Buti dan juga sebagainya, menceritakan dalam bab-bab awal menceritakan tentang suasana kehidupan masyarakat Arab dari segi sosialnya, dari segi ekonominya, dari segi kehidupannya, malah dalam kehidupan beragama masyarakat Arab ketika itu ataupun masyarakat Quraisy ketika itu, yang mana mereka ini masih lagi mengamalkan sebahagian daripada agama yang diwarisi daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang masih lagi solid, yang tidak dicemari. Sebahagian besar telah masih lagi menyatakan, mereka menyatakan mereka ni mewarisi agama yang diluhurkan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, tapi telah ditokok tambahkan. Telah di-rebrandingkan. Dengan rebranding yang balik okey, malah ditambah dengan aksesori-aksesori yang jauh daripada milah Ibrahim yang diwarisi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di antaranya ditambahnya berhala yang terkenal Lata, Uzza dan juga sebagainya. Sekeliling Mekah itu, selain Kaabah tersebut, dia letakkan berhala-berhala. Dan kita baca sirah bagaimana orang-orang Quraisy ini, penduduk Quraisy ini, mereka beribadat, tapi ketika mana binaan Kaabah runtuh akibat banjir yang besar, maka mereka bermesyuarat untuk mendirikan semula Kaabah. Maka buatlah fundraising, buat crowdfunding untuk kutip derma untuk buat sendiri Kaabah. Tetapi walaupun kita tahu orang-orang Quraisy kaya-kaya, businessman dan juga sebagainya, tetapi mereka memilih untuk membina semula binaan Kaabah ini daripada duit yang betul-betul sah taraf. Tak boleh duit rasuah, tak boleh duit judi dan juga sebagainya. Jadi tak cukup duit untuk membina struktur Kaabah yang betul-betul daripada duit yang sah. Sebab tu kalau kita pergi menggunakan haji umrah, dia ada Hijr Ismail kan. Hijr Ismail sebahagian daripada Kaabah. Tapi kalau kita tawaf ni syarat dia mengelilingi Kaabah. Kalau tuan-tuan tawaf masuk dalam Hijr Ismail tu, batal tawaf kita sebab kita masuk dalam binaan Kaabah. Asalnya Hijr Ismail tu dah sebahagian daripada binaan Kaabah. Tetapi tak dapat nak melengkapkan binaan Kaabah tersebut kerana tak cukup fund yang sah. Maka mereka terpaksa buat binaan yang lain untuk sebahagian binaan tersebut. Baik. Malah direka-reka ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya tawaf tak boleh dalam berpakaian, telanjang dan juga sebagainya. Ini sebahagian hidup beragama masyarakat Quraisy ketika itu. Jadi di antara bisnes ataupun eksploitasi golongan Quraisy ini, kita sebut tentang nama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Al-As bin Wa'il tadi. Mereka ini bukan saja tokoh-tokoh politik di Mekah, malah mereka memakai pakaian agama juga. Mereka ini bukan sahaja tokoh politik, malah mereka ini orang panggil tokoh agama yang mungkin berceramah juga, yang mungkin buat tazkirah ada juga. Sebab apa? Orang-orang di Mekah, orang-orang sekitar Jazirah Arab bukan sahaja melihat tokoh-tokoh yang disebut tadi sebagai tokoh politik, tapi mereka melihat tokoh-tokoh ini merupakan sebahagian daripada mereka ialah agamawan yang dipandang tinggi dan juga dihormati. Sebab apa? Kerana mereka menjaga Baitullah, menjaga Kaabah. Mereka diamanahkan untuk menguruskan jemaah haji. Jadi mereka make up diri mereka sebagai agamawan. Hari ini yang kita sebut sebagai, bahasa kasar disebut sebagai penunggang agama. Mereka pakai jubah juga, pakai serban juga kan, untuk menzahirkan imej mereka sebagai imej agamawan. Orang yang menjaga agama yang diluhurkan daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Kerana itulah bila mereka berdagang, kalau kita tengok dalam surah Li'ila fi Quraisy lihat syita'i wasaf ni, kita tengok nama plate unta, tengok, oh ini Quraisy, orang Mekah, orang tak berani nak tahan.
Sebab apa? Oh, ni golongan ustaz-ustaz, dia kata. Ni golongan yang menjaga Baitullah. Mereka tak berani. Mereka tidak berani dan juga menghormati orang Quraisy ketika itu. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada orang Quraisy. Kan? Agama dijadikan alat eksploitasi. Mekah ketika itu menjadi, kalau kita mudah kita bahasa sekarang, jadi sebagai HQ lah. Center untuk semua berhala-berhala diletakkan di situ. Mana orang-orang Jazirah Arab yang nak menyembah berhala boleh datang pada musim haji, sembah berhala situ. Bukannya sembah berhala, mereka kena invest. Nak sembah berhala ni ada yuran-yuran tertentu, ada fee-fee yang tertentu yang perlu mereka bayar. Dan ini menjadi satu alat eksploitasi pemuka-pemuka Quraisy ketika itu. Jadi Mekah ni berfungsi sebagai ibu pejabat, menyembah berhala oleh masyarakat Arab di semenanjung Quraisy itu. Dan malah dia menjadi sumber ekonomi dan juga sebagainya. Jadi mereka mengkomersialkan agama ini secara mutlak. Dia gunakan agama sebagai mutlak, dan salah satu perangai orang-orang Quraisy ini ialah, kalau kita tengok dalam disebutkan oleh Dr. Safir Rahmat Al-Mubarakfuri dalam kitab Rahikul Mahtum dia, di antara ada perangai-perangai baik orang-orang Quraisy ini. Apa dia perangai baik dia? Di antaranya ialah ihtiramud dhuyuf, menghormati tetamu, kan? 3 hari 3 malam dijamu, kan? Di antaranya lain ialah menepati janji. Itu di antara kelebihan ataupun perangai yang baik tersebut, kan? Di antaranya lain ialah suka memberi makan. Ini di antara kelebihan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang disebut amalan baik, yang disebut menjadi darah daging orang-orang Arab ni. Di antaranya ialah suka memberi makan. Orang ini sungguh beri makan. Aib kalau kita datang rumah dia tak bagi makan. Suka buat jamuan. Molek lah suka buat jamuan, kan? Suka buat jamuan. Dan kalau mereka menang judi, mereka duit judi tu main buat kenduri. Orang kambing lah, unta lah, kan? Seronok beri jamuan pada orang-orang lain. Untuk apa mereka memberikan jamuan tersebut? Supaya dari segi mileage politik dia tengok sebagai orang yang paling berkebajikan. Bukan saja memberi makan tu ikhlas, tapi memberi makan mereka ada hidden agenda. Di antara hidden agenda yang besar ialah sebagai mileage politik, untuk menunjukkan mereka lah orang yang banyak memberi kebaikan. Tetapi pada masa yang sama, kebaikan yang beri makan tu supaya mereka dilihat sebagai tokoh yang menjaga kebajikan, sebagai orang agamawan yang sentiasa pemurah. Tetapi apabila datang original punya masalah, di antaranya disebutkan tadi bagaimana di antara ayat ni diturunkan kepada Al-As bin Wa'il, ketika mana satu jamuan yang dilakukan oleh Al-As bin Wa'il ni, ada seorang anak yatim datang. Ada seorang anak yatim yang datang nak minta makan kepada Al-As bin Wa'il. Dia tengok Al-As bin Wa'il ni buat kenduri rakyat, kata. Jadi anak yatim datang lah. Anak yatim ni datang sebab dia tengok ada jamuan rakyat. Jadi dia datang. Bila dia datang, apa respon Al-As bin Wa'il? Respon dia ialah dia mengherdik anak yatim ini dan juga menghalau anak yatim ni. Kamu keluarlah, tak boleh makan, tak boleh duduk sini. Mengherdik dan juga menghalau anak yatim tersebut. Kan kontradik. Mereka ni suka beri makan, tetapi bila anak yatim datang, mereka menghalau anak yatim. Saya sebut ni, kebaikan yang mereka buat ini mesti ada ROI, mesti ada return of investment yang perlu mereka dapat. Kalau kebaikan yang mereka buat ni tak ada pulangan, mereka akan, oh yang ni beri makan anak yatim ni, apa pulangan yang kau dapat? Dia tak ada ROI, maka dia akan menghalau. Bukan target dia, bukan target audien dia. Yang dia buat kebaikan ni supaya orang lihat dia. Kerana itu Allah SWT menempak. Jadi ibadah ni jadi sebagai campaign populariti je. Campaign populariti je. Sebab tu kita tengok bagaimana Allah SWT menemplak golongan ini. Yang mana Allah SWT sebut, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aita alladhi yukazzibu biddin. Wahai Muhammad, tidakkah kamu melihat kepada golongan yang mengingkari agama mereka dan juga hari kiamat? Ara'aita alladhi, Allah SWT menggunakan kalimah isim istifham sebagai pertanyaan.
Hai Muhammad, apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak melihat orang yang yukazzibu biddin, orang yang mendustakan agama? Tuan, ayat ini turun ketika orang-orang Quraisy tengah sibuk untuk menaikkan mileage politik dia, ketika orang Quraisy sedang seronok untuk menunjuk kebaikan dia, tiba-tiba ketika mana orang-orang Quraisy tengah seronok menunggang agama, kan, image agama dia sebagai orang yang menjaga Mekah, image agama dia orang yang pemurah, image agama dia orang yang serve orang menunaikan haji, memang baik sungguh. Tiba-tiba ayat ni turun kepada Nabi SAW. Nabi Allah SWT suruh sebut, ara'aital ladzi yukazzibu bidin. Muhammad, kamu tak tengok ke ni hak buat baik belaka ni, dia kata hak inilah penunggang-penunggang agama. Apakah kamu tidak melihat golongan yang yukazzibu bidin, yang menunggang agama, yang orang panggil mengingkari agama yang mereka anuti. Mereka beribadat, mereka bersedekah, tapi sebenarnya mereka menunggang agama. Satu orang panggil orang panggil kecaman, perli yang Allah SWT berikan, dan respon, bagaimana respon orang-orang Quraisy ketika itu. Muhammad ni cari pasal ni. Muhammad ni cari pasal ni, dia kata ni. Dia tempelak kita ni menunggang agama. Sedangkan ada yang mana mereka fikir tak ada orang tahu pun yang perangai sebenar mereka memang mereka ni menunggang agama. Yang mereka bersedekah, yang buat baik itu sebenarnya agenda politik mereka saja, agenda untuk menunjukkan bahawa mereka lah yang terpaling berkebajikan, sedangkan mereka menindas anak yatim, sedangkan mereka menghalang orang-orang lain untuk buat kebaikan. Satu tempelakan yang Allah SWT beri, dan satu orang panggil satu cetusan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang Quraisy, penduduk-penduduk Mekah ketika itu, yang terperdaya dengan visualistik, terperdaya dengan kempen-kempen Fata Morgana yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Quraisy. Yang orang-orang Mekah ni tengok, oh baiknya Abu Lahab, oh baiknya Abu Jahal dan sebagainya. Tapi Allah terpelak, kamu tak tengok ke orang yang menunggang agama? Terkejut Abu Jahal, terkejut Abu Lahab. Kita pergi tembelang dah tahu ni. Dan ayat ini membuka minda kepada orang-orang Mekah ketika itu. Betul lah. Ni orang-orang besar kita ni buat baik ni, bukan sebenarnya buat baik untuk jaga rakyat, dia kata. Bukan buat baik untuk betul-betul beri makan pada anak yatim. Tapi dia buat baik ada agenda tersendiri. Ada kepentingan dia, ada kepentingan peribadi. Dan ayat ini dan ayat inilah yang diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang di Mekah. Memperingati kepada orang-orang Mekah supaya Muhammad, wahai orang Mekah, kau tengok inilah perangai-perangai orang yang mendustakan agama mereka sendiri. Ara'aital ladzi yukazzibu bidin, apakah kamu tidak melihat? Pertanyaan Allah tanya, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama? Kadang-kadang kita tengok perkara tu batil, kita tahu perkara tu batil, tapi mungkin tak ada orang tegur pada kita. Contoh, kita lalu pergi satu jalan, kita nampak ada pokok tumbang. Kita pun hari-hari kita jalan pergi masjid, nampak pokok tumbang, tapi kita buat tak tahu. Tiba tanya, nampak tak pokok tumbang? Betul lah, saya pun nampak pokok tumbang tu. Kalau dah condong lah, kalau tumbang tu kena kereta haji kata. Molek kita kena report MSA. Padahal kita seminggu dah kita nampak, kan? Tapi bila orang tanya, haji nampak tak? Sebelum dia nampak. Tapi bila orang tanya tu, dia mencetuskan satu persoalan untuk kita bertindak, kan? Kita nampak tak hari ni bahawa orang semakin jauh dengan masjid? Kita pun nampak, betul lah orang makin jauh dengan masjid. Apa yang perlu kita buat? Kita pun pertanyaan yang merangsang pemikiran kita untuk bertindak. Mungkin sebab kita dah biasa dengan visualistik tersebut, kita dah biasa dengan panorama tersebut, kita dah biasa dengan keadaan tersebut, sehingga mana kita sendiri, orang Kedah kita mangli, sehingga mana kita telah terasimilasi dengan perkara tersebut. Tiba-tiba kita tanya persoalan, kita ni dah lama tak pergi masjid kata ni. Dia kita pergi masjid, betul lah lama tak pergi masjid kan. Persoalan itu merangsang untuk kita
mencetuskan pemikiran untuk berfikir. Betul lah. Geng-geng ni sebenarnya menunggang agama ya ni. Kan? Allah tanya, apakah kamu tidak melihat golongan yang mendustakan agama? Apa ciri dia? Di antaranya Allah sebut fazalikal ladzi yad'ul yatim. Cirinya yang pertama ialah mereka mengherdik dan juga menolak anak yatim dengan keras. Perkataan yad'ul yatim ialah menolak, mengherdik dan juga menolak dengan keras. Dia sebut ni yang berlaku dalam satu jamuan yang dilakukan oleh Al-As bin Wa'il. Ketika jamuan dia buat makan-makan, tuan-tuan, tiba-tiba datang anak yatim, dia herdik anak yatim ni, dia tolak anak yatim. Sedangkan banner yang naik ialah jamuan rakyat, macam tu. Ni tuan-tuan, saya bagi situasi mudah. Nanti kata ustaz jamuan rakyat pula kan. Saya bagi situasi mudah kan. Ni jamuan makan percuma, banner dia tulis gitu. Tiba-tiba bila anak yatim datang, dia tolak. Ni menunjukkan sifat sebenar orang-orang yang mendustakan agama. Kalau kita tengok, biasa sebut sifat-sifat orang mendustakan agama ni, orang tak semayang, tu betul tak semayang. Tapi ironiknya, peliknya ayat ini Allah SWT tunjukkan sifat-sifat sosial dulu, perangai dulu, baru sifat-sifat yang berhubung dengan connecting dia dengan Allah, manusia dengan pencipta. Yang pertama, Allah sebut tentang bagaimana sifat mereka dengan manusia itu sendiri. Yang pertama, dengan anak yatim, mereka bersifat kasar. Perangai sebenarnya, mereka bersifat kasar dengan anak yatim. Jadi golongan elit Quraisy ni, bila buat majlis besar-besar untuk mendapatkan sokongan, pujian, tapi mereka menghalau anak-anak yatim yang lemah, orang yang miskin dan juga sebagainya. Kenapa? Yang dianggap tak ada nama, tak ada mileage politik, tak ada kepentingan peribadi yang membolehkan nama mereka disebut-sebut. Ini sifat orang yang mendustakan agama, bukan sahaja dia connected dengan Allah SWT, tetapi hubungan sosial dia. Allah jentik pemikiran orang Quraisy, orang-orang Arab ketika itu. Wahai orang-orang Arab, sebenarnya orang yang mendustakan agama ni orang yang buat tak baik pada diri kamu. Bukan dia yang mendustakan agama ni dengan Tuhan saja, malah domino efek dia, kesan pada orang yang mendustakan agama ni. Pertama, dia buat jahat pada kamu sendiri. Dia sekat harta anak yatim, dia sekat bantuan kebajikan dan sebagainya. Yang terkesan daripada golongan menunggang agama ni ialah golongan orang-orang marahin tu sendiri. Allah buka minda masyarakat Arab ketika itu yang menyanjung golongan elit Quraisy ni. Kan? Yang kedua, Allah sebut wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak pula menggalakkan dirinya dan juga orang lain untuk memberikan makan pada orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bahasa mudahnya sebut, mereka ni tidak menggalakkan orang lain membuat baik juga. Tidak menggalakkan beri makan kepada orang miskin. Mereka bukan sahaja enggan memberikan harta pada orang miskin, malah menghalang dan tidak menggalakkan orang lain membuat demikian. Sebagai golongan yang megang kuasa dan menguruskan kota Mekah, mereka tak mahu inisiatif kebajikan yang mereka buat ini mendedahkan kegagalan mereka dan sikap lepas tangan mereka kepada orang-orang Quraisy. Ni satu perangai juga, tuan. Nak jaga kawasan dia, tak nak tahu. Contohlah, atau kawasan tu kita tahu ada orang miskin tu, qaryah kita lah yang tu. Ada qaryah kita kan, orang miskin yang terlepas, tercicir daripada pandangan kita, yang mereka ini memerlukan bantuan. Orang lain nak bagi bantuan, NGO ke apa, orang kita tak boleh. Tak boleh bagi bantuan, mesti melalui saya. Sebab apa? Dia dah menunjukkan kegagalan pengurusan kebajikan yang diuruskan oleh orang-orang tertentu. Alhamdulillah lah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni tak sempat nak cover semua. Tiba-tiba ada orang yang tercicir, ada orang lain nak bantu. Kita sepertinya ra'i lah, alhamdulillah, kami minta maaf lah, kami tak sempat, mungkin tercicir, terlepas pandang. Ini kesalahan kami, kesilapan kami. Alhamdulillah, cik daripada jauh, cik tengok benda ni, terima kasih. Kami ra'ikan. Alhamdulillah, untuk kebajikan yang lain kami akan follow up. Kan cantik. Tapi biasanya kalau orang lain tahu kelemahan kita, kita akan halang. Tak boleh berikan.
tak boleh berikan ke program-program kebajikan mesti melalui kami juga, mesti melalui tuan rumah juga. Tak bolehlah macam tu, mesti bergerak seiringan, sama-sama. Ini perangai orang-orang Quraisy ni. Kenapa mereka tak menggalakkan orang lain sama-sama buat kebajikan? Mereka nak mendahului. Kenapa? Kerana dia akan menjejaskan reputasi mereka lah. Reputasi orang yang terpaling buat kebajikan, orang yang menguruskan Mekah, yang menguruskan institusi agama, yang menjadi grand orang panggil seremoni setiap tahun di musim haji. Mereka lah servis yang terbaik. Tetapi bila ada orang lain nak buat servis yang servis yang sama, mereka halang. Sebab apa? Untuk menutup kelemahan mereka yang tidak memberikan hak yang sebaiknya kepada anak-anak yatim ataupun golongan-golongan yang memerlukan, terutama orang-orang miskin dan sebagainya. Dan menariknya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian kita memfokus kepada golongan yadu'ul yatim. Yang pertama, golongan anak yatim. Kenapa anak yatim? Kerana golongan anak yatim ini merupakan golongan sasar yang merupakan yang sangat perlu kita berikan perhatian. Kerana yang pertama, dia tak ada ayah. Maksud yatim ialah yang kehilangan ayah. Kehilangan ayah. Yang tak ada tempat bergantung. Yang memerlukan support sistem yang baik. Kita tengoklah mana-mana negara yang tidak memfokuskan kepada support sistem, terutama dari institusi keluarga. Dia sebut yatim ni, institusi keluarga dia telah patah satu sayap ataupun telah patah satu kaki. Kaki utama iaitu seorang bapa yang provide nafkah, sistem pendidikan, makanan dan sebagainya. Tapi dah tak ada apa-apa. Kalaulah institusi keluarga ni runtuh, kita akan melihat mana-mana negara ataupun mana-mana tempat yang tidak memfokuskan kepada pembangunan institusi keluarga ni, terutama golongan anak yatim, anak-anak ini tak diberikan pendidikan yang baik, dia akan menjejaskan sistem masyarakat dalam masyarakat tersebut. Tak memberikan perhatian kepada pendidikan anak-anak yatim. Jadi Allah bagi peringatan, bila kematian bapa, fokuskan kepada pembangunan anak-anak ini. Fokuskan pembangunan anak-anak. Dan juga support sistem kepada orang-orang miskin. Jadi 3 ayat ini diturunkan kepada mana? Menceritakan tentang masyarakat yang berada di Mekah ketika itu, kan? Allah SWT sengaja menjentik pemikiran orang Mekah supaya melihat. Tak boleh lena dengan apa? Dengan pemandangan visualistik yang direka oleh pembesar-pembesar Quraisy ini dengan menggunakan topeng agama mereka. Pakai serban mereka, pakai jubah mereka. Untuk apa? Menjual agama untuk kepentingan diri mereka sendiri. Baik. Itu kita tahu bagaimana perangai ataupun orang panggil sifat elit Quraisy yang menjadikan Mekah sebagai eksploitasi agama. Eksploitasi agama untuk kepentingan peribadi mereka. Adakah perkara itu berlaku pada hari ini? Dan perkara tersebut telah berevolusi dan juga bergerak dengan peredaran zaman hari ini, zaman moden. Bagaimana evolusi penunggang agama zaman moden? Yang pertama, kita tengok status awam. Era korporat ataupun era digital ni memiliki jutaan followers, ramai followers dalam TikToknya, di dalam dalam Instagram dan sebagainya, sehingga mana digelar sebagai agamawan, ikon dan sebagainya. Dulu orang-orang agama di Mekah menggunakan pakej-pakej tertentu yang dikuasai oleh Darun Nadwah mereka. Yang nak sembah berhala ni mesti bayar fee macam ni, nak sembah ni berhala lebih besar ni pakej-pakej dia. Hari ini penyelewengan dana derma, eksploitasi pusat jagaan, ni banyak sangat kita dengar kan. Gunakan duit penyelewengan duit zakat, orang nak pergi haji, Allahu Akbar, kan? Nak pergi haji. Yang nak buat pakej haji ni bukan orang pakai cap kopiah sudu kan. Kopiah sudu bertopi sudu ni. Tentu dia pakai imej agama. Sebab kita nak masuk pakej haji bayar tuan-tuan. Pakej haji ni
bayar bukan 10, 20 ribu, 40 ribu, 50 ribu. Dia tengok ustaz tu pakai jubah, cantiknya pakai jubah, pakai kepiah pula cantik, kan? Bawa pergi meeting pegang kitab. Oh ni ustaz bagus ni. Tengok gambar dekat Mekah dan sebagainya. Dah sekali pakej haji menipu. Berapa ramai orang rugi pakai haji? Berapa ramai yang rugi pakai umrah? Kan? Ni semua menunggang agama. Nak pergi mana? Dia menunggang Baitullah Al-Haram. Menjual tempat yang paling suci bagi orang Islam. Kan? Ini yang berlaku. Dengan imej siapa? Imej ustaz. Ustaz juga kena kan. Ustaz juga kena kan. Jadi berhati-hatilah. Tak kira lah ustaz ke sebagainya kan. Okey. Dulu mereka menghalau bersikap kasar pada anak yatim, orang miskin dekat sampah. Pada hari ini bagaimana menggunakan anak yatim juga, menggunakan orang miskin juga untuk meraih simpati awam. Tetapi hak mereka dinafikan. Ada sebut sampai Mahat Tahfiz ataupun pusat tahfiz tu walaupun banyak diberikan dana, sengaja tidak orang panggil dicantikkan. Sebab apa? Nanti kalau cantik tak ada orang bagi derma dah. Kan? Kan? Mahat Tahfiz tu pengajian Islam dan sebagainya, pondok-pondok sebagainya orang bagi derma, kan? Bagi derma, kan? Ini sebahagian lah, bukan semua. Yang buat ikhlas ramai juga tuan-tuan. Tapi ada yang menunggang agama untuk kepentingan peribadi. Kalau kita buat ikhlas, insya-Allah Allah SWT akan bantu. Saya ingat tuan-tuan, kami peringkat Yayasan Amal kami buat pusat dakwah serantau. Yang mana di Labuhan Dagang, tuan-tuan pergi Labuhan Dagang tu, kita ambil anak-anak daripada Sabah, Sarawak dan sebagainya, kita latih dari ilmu dakwah, kita buatkan pusat pengajian. Alhamdulillah, daripada tahun 2010 dulu kita kempen tuan untuk dirikan pusat dakwah serantau. Alhamdulillah ini berdiri dah dan juga sustain dah pendakwah-pendakwah kita di Sabah, Sarawak. Awal-awal dulu kita ceramah dan sebagainya. Bila saya ceramah satu kampung di Cinjarum sebagainya kan. Lepas ceramah tuan orang keluar jumpa saya, ustaz. Last sekali makcik ni. Last sekali dia keluar, kita ustaz, makcik ni tak pandai nak transfer. Tak apa cik. Tak pandai nak QR, tak apa. Dulu kita kupon, QR pun tak berapa ada lagi. Tapi pakcik ni kata perempuan, cik ni tak ada apa nak beri. Tuan-tuan, dia lurut cincin dia bagi saya. Ustaz, ambillah cincin ni, bagilah untuk pembangunan pusat dakwah serantau. Alhamdulillah. Mati dah makcik tu. Saya pergi solat jenazah dia. Maksudnya rakyat Malaysia ni ikhlas sungguh. Untuk hal-hal agama ni ikhlas sungguh. Kan? Saya kuliah di satu surau dekat kat sini lah. Kan? Tak ramai pun, ni ramai tuan. Surau tu orang kaya-kaya kot. Kalau saya lewat sikit datang, tak ada orang lah. Kalau saya datang awal, maghrib sekali awal tuan, 4-5 orang tu segan. Takkan nak tinggal ustaz seorang kot. Dia tunggulah 2-3 orang kan. Sebab segan. Kan? Kalau lewat sikit, semua tembul lari. Kan? Tak ramai. Kita kempen lah. Saya kuat tabungan. Tak ada orang derma pun. Tak ada pun derma. Orang kaya kan. Kadang tak buat cash. Saya dapat call. Ustaz, esok lepas asar datang surau saya pergilah. Datang surau dia. Datuk tu bagi tak banyak nanti. Lebih kurang 20,000 je. 10,000 ni. Alhamdulillah lah. Kata Datuk, jemput sekali kita rasmi. Tak apa. Maksudnya ramai orang yang percaya, yakin, terutama sebut agama. Tapi hari ini bagaimana mengeksploitasi agama ni untuk kepentingan diri mereka, kan? Inilah sifat orang panggil evolusi penunggang agama. Yang dulu mereka tunggang agama untuk kepentingan politik orang Mekah, elit Mekah. Hari ini mereka menunggang agama untuk kepentingan diri mereka sendiri. InsyaAllah. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang menunaikan salat. Kita masuk yang fasal yang disebutkan oleh Tuan Bazuali, ayat yang diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. Wallahu taala alam. Kita akan sambung pada perbahasan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.